Kalau ada adik-beradik kita yang tak nak jaga mak sakit, ketahuilah olehmu sayang bahawa kifarah itu benar. Bila sampai mak sakit, kau mengatakan masa tulang kau sibuk. Waktu kita kecil, mak kita besarkan kita, mak kita pernah kata sibuk tak? Mak sibuk lah, mak tak dapat jaga kau. Ingat sikit, setiap nasi yang kita suap yang jadi darah daging tu, mak kita bermandi keringat dan air mata nak membesarkan kita, tahu tak? Sampai waktunya mak kita jatuh sakit di pembaringan, kita boleh cakap kita sibuk, kita boleh cakap kita sakit. Ingat waktu mak melahirkan kita, mak kita sakit, mak kita demam, menggigil-gigil pergi masak tau, untuk anak-anak nak balik sekolah. Tak ada duit nak bagi anak belanja sekolah, tebalkan muka pergi pinjam, kena maki hamun dengan orang. Mak gagah pergi meredah hutan, menoreh getah, pergi sawah padi, pergi cari ikan dalam sungai. Mak kita daripada muda sampai tua tak tahu apa itu healing, tak tahu apa itu me time, tak tahu apa itu rehat. Mak kita menghabiskan sepanjang hayat untuk mendewasakan kita. Sebab zaman dulu nak hidup bukannya senang. Kak Tam tak tahu tentang korang, Tam tahu pasal Kak Tam je. Sepanjang hayat Kak Tam, aku tak pernah ingat mak aku beli baju baru. Kita beli baju, kadang-kadang kita tak pakai pun baju tu. Tapi mak kita pada zaman dulu, nak beli baju pun tak dapat, nak membesarkan kita. Sampai masanya dia berada dalam keadaan yang terbaring dan tak larat tu, yang dia perlu perhatian kita anak-anak. Waktu mak kita dalam keadaan yang macam tu, dia dah tak nak duit dah sayang. Dia hanya mahukan kasih sayang daripada anak-anak. Mari aku bawa kau lagi sekali supaya kau insaf. Apabila mak kau berada dalam keadaan yang macam ni, satu masa dulu kita juga berada dalam keadaan tak berdaya waktu kita baru dilahirkan. Macam mana mak kita menjaga kita sampai kita jadi macam ni. Sekarang ni Allah pusingkan balik keadaan tu, mak kita pula berada dalam keadaan tak berdaya, kita ni dalam keadaan yang sehat bertenaga, tapi kita boleh abaikan seorang ibu dengan alasan sibuk, dengan alasan laki tak bagi, dengan alasan bini tak bagi, dengan alasan aku anak lelaki macam mana nak jaga mak. Kata cakap dengan korang, selama kini kau sibuk, kau kaya tak? Engkau ada berjuta, berapa banyak bangunan yang kau dapat beli dengan kesibukan kau tu. Apa yang kau kejar di dunia ini, dia akan berakhir dengan kematian. Dan bila kita mati, semua ni akan tinggal. Kematian adalah permulaan satu kehidupan untuk kau diadili. Dia akan bermula dengan soal jawab dalam kubur, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Segala benda kebaikan yang kau buat di dunia ini untuk kau mengejar akhirat akan membolehkan kau mendapat syurga yang kekal abadi. Kak Tam tanya kau satu soalan, engkau nak kejar dunia yang kau tinggalkan ni ke, ataupun kau nak berjuang untuk mendapat ahli syurga selama-lamanya? Kak Tam sebagai mak maya korang, Kak Tam wajib memberi kau satu nasihat yang betul. Mana-mana yang dah tersesat, kau balik ke pangkal jalan. Orang yang memuliakan ibunya, rezeki dia akan murah, urusannya akan dipermudah, dan segala perjalanan hidupnya itu akan sentiasa berada dalam jagaan Allah.